Info kepada orang-orang Borneo. Okay guys, kepada orang-orang Borneo, Sabah Sarawak yang sebelum ni bersedih, meroyan pun ada juga kat komen kita. Ada juga yang meroyan tak dapat nak beli bateri high capacity kita ni. Berita baik untuk korang semua, korang dah boleh beli dah bateri high capacity iPhone ni. Tapi dengan syarat korang kena pilih shipping, okay? Korang kena pilih shipping C shipping guys. Korang kena pilih. Kalau korang order guna normal delivery ataupun next day delivery, kita automatic akan cancelkan order korang. Korang kena pilih C shipping. Sebab barang-barang yang ada bateri semua kena naik kapal guys. Lambat sikit lah, dalam 5 ke 7 hari Okay, dalam 5 ke 7 hari korang dapat okey lah, daripada tak dapat langsung kan. Okay, so dah boleh stop meroyan sana sini. Korang dah boleh check out sekarang korang punya bateri iPhone high capacity, supaya korang tak perlu charge 3, 4, 5, 7, 8 kali. Tengok ni, dah berapa ribu total dekat TikTok sahaja. Dah 3,700 orang yang dah beli, dan juga dah 600 lebih 5 star review, Alhamdulillah. Okay, sebab apa dia orang beli? Sebab yang pertama, dah banyak positive review. Yang kedua pula, sebab kita bagi 3 bulan warranty guys. 3 bulan warranty, ada masalah chat kita akan gantikan dengan yang baru. Tak perlu, korang tak perlu return ataupun refund pun. Kita sendiri akan hantar, kita akan tanggung cost postage tu guys. Okay, jangan risau. So, orang-orang Borneo, jangan tunggu lagi. Inilah masa dia, korang kena grab. Okay, mungkin ada kawasan-kawasan tu yang pagi saja ada elektrik, malam tak ada elektrik kan. Handphone ni insyaAllah akan bantu korang. Tak perlu charge banyak kali, tak perlu cari plug point sana sini, tak perlu bawa power bank sana sini, tak perlu bawa charger sana sini. Betul tak? Ya. Anis? Ya. Okay, so check out sekarang.